Projek Belanjawan 2026 ini disentuh dengan peruntukan untuk naik taraf Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan. Klinik kesihatan ini dah lama perlu dinaik taraf, dan alhamdulillah PMX telah umumkan pada Belanjawan 2026 ini satu berita yang sangat gembira buat terutamanya kamilah penduduk Tanjung Rambutan dan juga seluruh Parlimen Tambun. Ini keselesaan untuk orang awam lah untuk gunakan kesihatan Tanjung Rambutan. Sangat terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri iaitu PMX dalam Belanjawan 2026 ini dan kelulusan bajet ini. Terima kasih PMX. Terima kasih atas projek penambahbaikan Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan. Setelah sekian lama projek berada di tapak yang lama kan, sekarang kita bakal menikmati klinik yang lebih selesa lah lepas ni. Semua staf di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan mengucapkan terima kasih pada PMX untuk projek naik taraf klinik.